Tasyawufuka ila ma batana fika, menganggap penting kamu atau perhatian kamu kepada apa yang tersembunyi pada pribadimu daripada keaiban, itu lebih baik daripada perhatian kamu kepada perkara yang dihijabkan, perkara yang ditutupkan daripada kamu, daripada segala kegaiban-kegaiban. Artinya usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu, makna ma batana fika, aib yang tersembunyi dalam dirimu. Usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu adalah lebih baik daripada berusaha menyingkap perkara-perkara gaib yang tersembunyi darimu. Jadi aib yang tersembunyi dalam dirimu itu lebih baik untuk diketahui, diintrospeksi, dimuhasabah, ketimbang dengan keinginan untuk mengetahui apa saja kegaiban-kegaiban yang masih tersingkap bak katanya, yang masih tersembunyi bak katanya, ingin katanya untuk tersingkap kegaiban-kegaibannya. Kegaiban maksud ino mestilah bahasa tanya kun yang lebih mudah dipahami keramat, hal-hal gaib, depu atau gaib kan sebuah kemuliaan. Kadang-kadang dia dalam beribadat galak tu sudah depu ada gaib yang kasyaf atau keramat. Sehingga karenanya yang terjadikan tujuan lupa mengintrospeksi diri. Kadang-kadang dalam ibadat tengok mentang nak serba kekurangan, mentang timuh penyakit ujub, mentang nak ria, walau ria kafi kan ria jali. Tapi keinginan saya untuk mendapat hal-hal gaib, berterbuka data gaib duman. Yang oleh Ibnu Athaillah, yang hanaga yang gat tanya dalam beribadat selalu menilai diri masih lemah, masih taksir, masih serba kekurangan. Maka tasyawuf kepada diri sendiri lebih baik daripada tasyawuf kepada perkara-perkara gaib. Makna tasyawuf ni, tasyawuf ila syai' al-ihtimam bihi wa tatallu' lahu, menganggap penting bagi syai' dan perhatian kepada syai'. Ini makna tasyawuf. Tatallu' di selalu melihat, memerhatikan. Yang makna tasyawuf. Kalau ini pun merdeka lamid, tasyawuf syari'. Tasyawuf syari' berarti perhatian daripada syari'. Merdeka lamid merupakan satu perkara yang menjadi perhatian yang anggap penting di syari'. Kerana agama nagat melakukan perbudakan. Allah mentengge merdekakan hamba daripada api neraka. Masa tanya manusia, tanya Said, hana dan merdekakan lamid daripada perbudakan. Jadi maka itekunnya dianggap sebuah perkara yang tasyawuf syari'. Di makna tasyawuf ihtimam. Jadi taulang yatid menganggap penting atau perhatian kamu kepada apa yang tersembunyi pada dirimu daripada keaiban-keaiban itu lebih bagus daripada menganggap penting kamu kepada apa yang dihijabkan, kepada apa yang disembunyikan angka daripada kamu, minal ghuyub, daripada kegaiban-kegaiban. Intinya kita dalam beragama dituntut jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah. Jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam berbenah diri menuju kepada keridaan Allah, dan tinggalkan sikap merasa diri telah mapan atau telah final dalam melakukan pencarian. Ditanya dalam melakukan perjalanan sairin atau salikin, perjalanan tanya untuk mencari hakikat daripada Allah, untuk mencari hakikat Tuhan, untuk truk kepada makam hakikat. Jangan sekali-kali merasa diri telah mapan atau merasa diri telah final. Maka dalam masa melakukan pencarian atau perjalanan tersebut, kita harus senantiasa istiqamah dan selalu berbenah diri, ingin memperbaiki segala kekurangan dan keaiban. Jangan melihat perkara-perkara yang gaib yang dijadikan sebagai tujuan utama atau perkara penting.
di dalam perjalanan atau safar kita yang penting adalah memperhatikan keaiban diri, bukan memperhatikan kegaiban atau perkara-perkara gaib yang belum dinampakkan ke kitanya ingin bernampak.